Nak tahu tak? Statistik menunjukkan ramai orang gagal diet sebabkan tak boleh makan nasi lemak. So, hari ni dengan rela hati, saya nak tunjuk dekat korang cara untuk seimbangkan nasi lemak. Dekat sini kita ada ikan bilis dengan kacang, kita ada telur, kita ada sayur seciput, sayur timun. Macam mana nak seimbangkan nasi lemak ni? Jom saya tunjuk. First, nasi suku je. Buang nasi sikit. Okey, dah buang nasi. Telur ni kalau tak cukup, tambah lagi satu. Tak ada masalah. Sayur tak cukup, sayur kita kena separuh. Tambahlah sendiri sayur. Kan? Bukan susah pun. Nasi lemak tak ada sambal, tak jadilah nasi lemak. Letak sambal. Cuma sambal ni janganlah terlalu banyak. Cukup-cukuplah rasa. So, satu pinggan ni lengkap. Ibarat macam kita makan tengah hari dalam 500-600 kalori. Boleh ke nak makan? Boleh. Seimbang tak? Seimbang. Lulus tak untuk diet? Lulus je. So, tak ada masalah. Lepas ni apa lagi nak saya review makan? Jangan lupa like, komen dan share.